Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam. Saya bukan Puan. Apa sekali lagi? Saya bukan Puan. Assalamualaikum semua. Hari ni saya dengan rakan sekerja saya Khalif akan membuat liputan tentang Hari Sukan tahun 2025 SK Bangsa. Selepas ini kita akan mulakan dengan acara pembarisan. Mari kita tengok bagaimana mereka melakukan pembarisan dengan begitu semangat. Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid Encik Syukri bin Sulaiman, Guru Penolong Kanan Koa Kurikulam. Encik Wan Rosdan bin Wan Mustafa, Guru Penolong Kanan Petang. Ahli Jawatan Kuasa PRJ, guru-guru, ibu bapa dan murid-murid yang dikasihi sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani dan salam bangsa best. Alhamdulillah, dengan berkat dan inayahnya dapat kita bersama-sama berkumpul di pagi yang serba indah ini bagi menjayakan kejohanan sukan olahraga kali ke-59 Sekolah Kebangsaan Bangsa tahun 2025. Tanpa membuang masa, kita akan membuka tirai kejohanan sukan olahraga kita dengan perarakan masuk bendera kejohanan. Bagi menyempurnakan acara, majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Puan Rozina binti Otto, Guru Besar SK Bangsar, untuk mengiringi yang dihormati Encik Muhammad Azlan bin Aziz, Pegawai Perhubungan Sekolah Kebangsaan Bangsar, untuk menerima lintas hormat daripada kontinjen yang mengambil bahagian. Dengan segala hormatnya, majlis mempersilakan. Perarakan masuk bendera kejohanan diketuai oleh Muhammad Alif Danish bin Muhammad Khalili dan diiringi oleh 6 orang pembawa bendera kejohanan. Perarakan ini adalah simbolik menunjukkan bahawa tirai kejohanan telah dibuka. Seterusnya ialah perarakan masuk pasukan unit beruniform. Pasukan ini adalah gabungan 5 pasukan unit beruniform, iaitu unit beruniform pengakap, Tunas Kadet Remaja Sekolah, Tunas Puteri, Bulan Sabit Merah Malaysia dan Puteri Islam dengan jumlah kekuatan seramai 30 orang ahli. Pasukan ini dibimbing oleh Ustaz Ilyas bin Mat. Mendahului perarakan ialah pasukan dari Rumah Jebat yang tampil dengan warna merah dan bertemakan coklat mix. Kontingen ini di bawah bimbingan Ustazah Rafidah. Diam-diam coklat berisi, manisnya kejayaan Rumah Merah umpama jejitan pertama mix. Tak terlawan, tak terlupa, Rumah Merah ibarat coklat mix. Kecil tapi penuh kejutan, bersedia meletup di pentas juara. Pom pom pom.
Johan. Sebab pasti boleh kalahkan semua. 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 Sebab mesti hebat. Jebat. Sebab mesti Johan. Jebat. Sebab memang hebat. Jebat. Sebab mesti Johan. Jebat. Oh. Kami adalah pasukan merah, telah bersedia untuk perlawanan. Masuk padang lari-lari, pastikan kami akan berjaya. Kami adalah Jebat, Jebat. We are champions, champions. Dapat. Jebat. Bagai kita serumpun, bagai coklat kita tersusun. Ada Anies, ada Jebat, ada Jebat yang hebat-hebat. Ada Johan pun ada Jebat, kita jemput semua suara. Ada Anies di dalam maskot, rakan-rakan sama berkumpul. Ada Jebat dan ada Mesir yang bertumpuk kumpul. Berapa kali-kali kau buat lagi? Jebat, Jebat. Dah berkali-kali kau buat lagi. Tolong, tolong. Dah berkali-kali kau buat lagi. Menang, menang. Anak kita juara. Juara! Jebat. Mari ke depan. Jebat. Kontingen seterusnya ialah kontingen dari Rumah Lekir yang menggunakan warna kuning, diketuai oleh Cikgu Nasyahirah binti Muhammad Aziz. Rumah Lekir dengan bangganya mempersembahkan perarakan bertemakan coklat M&M World. Perarakan ini bukan sahaja mencerminkan kreativiti dan semangat juang Rumah Lekir, tetapi juga menunjukkan bahawa dalam kepelbagaian terdapat kekuatan. Dengan semangat M&M World, Rumah Lekir mara dengan penuh yakin, bangga dan bersemangat tinggi. Hormat! Hormat ke depan! Hormat! Skor! Skor! Tenang! Nilai! Tenang! Nilai! Nilai! Tenang! Barang! Tenang! Barang! Tenang! Tenang! Indonesia! Indonesia! Hati-hati kamu! Hati-hati kamu! Kami
ialah kontingen dari rumah tua yang menggunakan warna ungu. Kontingen ini dibimbing oleh Ustaz Muhammad Zulur Abrar bin Zulkarnain. Rumah tua memilih coklat Cadbury sebagai maskot rumah sukan mereka. Kini tiba giliran rumah tua, pasukan yang membawa warna ungu sebagai lambang keunggulan dan semangat juang. Bertemakan coklat Cadbury, mereka tampil dengan gabungan kekemasan, kemanisan dan keteguhan dalam setiap langkah. Mari kita saksikan sorak wira dari rumah tua dengan penuh semangat dan sorakan gemuruh. Kontingen dari Rumah Kasturi yang menggunakan warna hijau. Diketuai oleh Cikgu Abdul Qayyum bin Abdul Safi, Rumah Kasturi memilih Lollipop sebagai maskot rumah sukan mereka. Si manis Lollipop melambangkan semangat, ceria, berani dan pantang mengalah dalam kalangan ahli Rumah Kasturi. Seperti Lollipop yang membawa keceriaan, Rumah Kasturi hadir dengan semangat kesukanan dan kerjasama. Dengan warna hijau yang menyegarkan dan semangat juang yang tinggi, Kasturi bersedia memberi saingan hebat kepada rumah sukan lain pada tahun ini. Barat!
Kontingen seterusnya ialah kontingen dari Rumah Lekiu yang menggunakan warna biru. Kontingen ini dibimbing oleh Muhammad Afiq Aiman bin Muhammad Zulkifli. Rumah Lekiu memilih coklat kisses sebagai maskot pasukan mereka. Rumah kisses manis bergaya, semangat juang sentiasa membara. Seperti coklat yang mencari di hati, kita bersatu, gagah menempuh hari. Langkah kita penuh yakin, kemenangan pasti kita genggam tak henti.
pada pagi ini, marilah sama-sama kita berdiri untuk menyanyikan lagu Negaraku dan lagu Wilayah Persekutuan. Semua hadirin dipersilakan berdiri. Majlis merakamkan ribuan terima kasih atas nyanyian yang penuh semangat sebentar tadi. Semua hadirin dipersilakan duduk. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati, tetak buluh kajang 10, laksana ditinting kias ibarat, angkat tangan jemari 10, doa di pohon biar selamat. Bagi memberkati kejohanan kita pada hari ini, majlis dengan sukacitanya menjemput Al-Fadil Ustaz Muhammad Taufik Yaakob untuk memimpin bacaan doa. Majlis mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. InsyaAllah kita mulakan bacaan doa kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin rabbal alamin. Sama-sama kita menadah tangan
memohon keberkatan dan juga keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala, supaya Allah Subhanahu wa taala memberkati kejohanan sukan olahraga kali ke-59 Sekolah Kebangsaan Bansar pada tahun ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka antallah la ilaha illa anta ahadus samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilaikal masir. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Rahim. Sesungguhnya pada pagi ini ya Allah, kami menadah tangan menzahirkan rasa kesyukuran atas iradatmu yang telah menentukan dan mengizinkan kami untuk berhimpun pada pagi yang berbahagia ini di dalam kejohanan sukan olahraga kali ke-59 Sekolah Kebangsaan Bansar tahun 2025. Ya Allah, ya Muhaimin, ya Allah, ya Aziz, ya Allah, ya Jabbar. Ya Allah, ya Tuhan kami memohon kepadamu ya Allah, sejahterakanlah tubuh badan kami ya Allah, sejahterakanlah pendengaran kami, sejahterakanlah penglihatan kami, kurniakanlah kepada kami keazaman dan juga kesungguhan untuk bersaing secara sihat ya Allah, dan jauhkanlah kami daripada sebarang perkara-perkara yang tidak diingini ya Allah. Ya Allah, ya Hayyun, ya Allah, ya Qayyum. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami kekayaan ilmu pengetahuan ya Allah, dan hiasilah diri kami dengan sifat lemah lembut. Muliakanlah kami dengan ilmu dan amal, serta sempurnakanlah keindahan diri kami ya Allah dengan keimanan dan juga ketakwaan. Ya Allah, ya Farijal Hammi wa ya Kashifal Ghammi. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkatilah usaha-usaha kami ya Allah. Mudah-mudahan dengan usaha-usaha kami ini ya Allah akan dapat melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi jasmani, emosi, rohani, intelek dan saksiah ya Allah. Allahumma ja'al jam'ana haza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahumma fina wa la ma'ana wa la man yatba'una syakiyan wa la matrudan wa la mahruma. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minkum. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan kepada Al-Fadil Ustaz Muhammad Taufik Yaakob atas pimpinan doa sebentar tadi. Hadirin yang dihormati, seterusnya majlis mempersilakan Muhammad Alif Danish bin Muhammad Khalili untuk mengetuai lafaz ikrar kejohanan. Dipersilakan. Pegang diri, gerak ke depan. Tes. Angkat tangan. Kami berikrar bahawa kami akan mengambil bahagian dalam kejohanan sukan olahraga kali ke-59 Sekolah Kebangsaan Bansar dengan iltizam dan semangat kesukanan, patuh akan undang-undang serta peraturan pertandingan bagi memartabatkan mutu sukan sekolah
Turun tangan. Hari ni ada apa? Oh, hari ni kita ada acara program bukan olahraga bangsa bagikan ke-59. Kejap, tadi kita dah tengok perarakan rumah wisata. Apa yang sedang berlaku sekarang ni? Saya kita tengok perarakan sukan olahraga sekolah 49. Memulakan dengan acara yang dinanti-nantikan, iaitu acara Sempat kali 100. Assalamualaikum, cikgu. Boleh saya tahu nama? Nama Cikgu Maria. Baiklah, apakah peranan cikgu pada hari ini? Okey, peranan cikgu pada Hari Sukan Olahraga SK Bangsa pada hari ini ialah sebagai penjaga keselamatan, iaitu nak memastikan keselamatan murid terjaga dan kejohanan olahraga SKB pada kali ini berjalan dengan lancar dan jayanya. Baiklah, cikgu rasa rumah apa yang akan menang pada tahun ini? Sila merah. Baiklah, terima kasih cikgu. Sama-sama. Assalamualaikum, Puan. Waalaikumsalam. Boleh saya tahu nama Puan? Okey, nama saya Puan Fazilah Sharwin binti Ibrahim Shah. Okey. Anak Puan rumah sukan apa dan daripada kelas apa? Okey, nama anak saya Akil Farhan bin Jeffrey. Dia daripada 6 Nilam dan mewakili rumah sukan kuning iaitu Lekir. Apakah harapan Puan untuk sukan tahun ni dan juga kepada anak Puan? Okey, saya berasa sangat bangga sebab saya dapat hadirkan diri saya dan juga anak saya mewakili kejohanan ini. Kejohanan sukan olahraga yang ke-59 SK Bangsa. Saya sangat bangga sebab saya adalah salah seorang wakil ibu bapa yang bertungkus lumus untuk menjayakan booth ni dan juga kepada anak-anak yang masuk bertanding. Dan harapan saya semoga kejohanan sukan SK Bangsa akan lebih maju dan menuju kejayaan, terutama sekali Rumah Lekir.
Baiklah, terima kasih Puan. Sama-sama. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tahu nama Cikgu? Okey, nama cikgu Nurul Huda binti Arif. Baiklah, apakah peranan Cikgu untuk Rumah Hijau pada kali ini? Okey, peranan cikgu untuk Rumah Hijau pada tahun ini ialah merupakan ketua bagi hiasan rumah sukai. Baiklah, apakah harapan Cikgu untuk Rumah Hijau? Okey, harapan cikgu untuk Rumah Hijau pada tahun ini dalam sama ada dalam hiasan rumah sukan ke dalam putusan keseluruhan ataupun pembarisan, sekurang-kurangnya akan mendapat top 3. Baiklah, terima kasih Cikgu. Okey, sama-sama. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Boleh saya tahu nama Cikgu? Okey, nama cikgu Muhammad Afiq Aiman bin Muhammad Zulkifli. Baiklah, Cikgu daripada sesi petang ke sesi pagi? Cikgu daripada sesi pagi. Baiklah, apakah peranan Cikgu untuk Rumah Biru tahun ini? Okey, peranan cikgu tahun 2025 ni, cikgu adalah ketua Rumah Biru. Baiklah, apakah harapan Cikgu untuk kejohanan sukan bagi Rumah Biru tu? Okey, bila awak tanya harapan, besar harapan cikgu sebab ini ialah tahun pertama cikgu menjadi ketua Rumah Sukan Rumah Biru. Jadi cikgu harap harapan cikgu supaya Rumah Biru dapat memenangi secara keseluruhan daripada aspek kemah, larian dan juga pembarisan. Baiklah, terima kasih Cikgu. Okey, sama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam. Boleh saya tahu nama Cikgu? Nama saya Miss Shazana. Baiklah, Cikgu daripada sesi pagi ke sesi petang? Saya dari sesi petang. Baiklah, apakah peranan Cikgu untuk Rumah Ungu kali ini? Okey, tahun ni saya sebagai ketua rumah sukan untuk rumah sukan tua bagi sesi petang. Apakah harapan Cikgu untuk Rumah Tuah pada tahun ini? Harapan saya kalau boleh nak menang, tapi apa-apa pun mestilah nak make sure cikgu-cikgu dan murid-murid semua have fun. Baiklah, terima kasih Cikgu. Sama. Bagi 100 meter, emas bagi 200 meter, emas bagi lompat tinggi, dan gangsa bagi 4 kali 100 meter. Disandang oleh Siti Aisyah. Muhammad Muzaki. Selama jarak 100 meter dan juga emas bagi acara 200 meter. Olahraga hati, Esra Bangsa, Dato' kepada Laksana acara lompat tinggi, emas bagi acara 4 kali 100 meter. Olahraga hati, Esra Bangsa. Pada kali 59 2025 dimenangi oleh Rumah Merah. Johan bagi pertandingan pembarisan Rumah Sukan dimenangi oleh Lekia. Lompat ketiga
dimenangi oleh Seronok kan tengok atlet-atlet bersungguh-sungguh untuk menanam pingat bagi rumah sukan masing-masing. Okey, sebelum saya tutup laporan saya pada pagi ini, saya akan menyenaraikan pemenang-pemenang bagi setiap acara di Hari Sukan di sekolah ini. Mesti kau nak tahu kan siapa pemenang bagi acara-acara tersebut? Baiklah, kita mulakan dengan acara perbarisan. Tempat ketiga, Rumah Kuning. Tempat kedua, Rumah Ungu. Dan tempat pertama, Rumah Biru. Baiklah, sekarang ini acara hiasan kemah rumah sukan paling tercantik. Tempat ketiga, Rumah Hijau. Tempat kedua, Rumah Biru. Dan tempat pertama, Rumah Merah. Baiklah, sekarang ini adalah markah keseluruhan bagi acara Hari Sukan SK Bangsa. Tempat ketiga dimenangi oleh Rumah Biru. Tempat kedua dimenangi oleh Rumah Ungu. Dan tempat pertama dimenangi oleh Rumah Kuning. Baiklah, itu saja laporan saya pada hari ini. Bye-bye.